Video ni khas untuk anda yang baru nak mula berjinak-jinak dengan simpanan emas, gold bar dan dinar seperti ini. Macam mana nak disiplin simpan emas 1 gram 1 bulan? Ni tips dia dan jangan lupa untuk save video ni supaya nanti senang nak rujuk balik. Yang pertama, letak matlamat simpanan emas 1 gram 1 bulan. Penting sangat-sangat untuk kita set matlamat ni. Ada yang cakap, alah tak payahlah nak set-set matlamat ni. Tahulah tetap bulan nak kena buat simpanan 1 gram 1 bulan tu. Berbeza kalau orang yang letak matlamat dengan tak letak matlamat. Bila seseorang tu letak matlamat, dia akan ada satu motivation untuk dikejar matlamat tu. Yang kedua, setiap kali dapat gaji, commission, bisnes ataupun bonus, boleh terus beli 1 gram emas tu. Jangan amalkan untuk berbelanja dulu. Bila dapat gaji tu, biasanya kita akan belanja dulu kan. Kita akan bayar hutang kereta, rumah, bayar yuran-yuran dan sebagainya. Letakkan satu amalan setiap bulan yang mana dahulukan simpanan, barulah belanja. So that's why bila kita nak buat macam tu, penting untuk ada belanjawan ataupun bajet bulanan. Yang ketiga, ramai sangat suka buat ni, dia tunggu harga terbaik. Jangan tunggu harga terbaik sebab harga emas ni dalam masa jangka pendek ni dia akan turun naik. So kalau kita tunggu untuk dapatkan harga terbaik tu, kemungkinan duit yang kita dah allocate untuk savings tu dah terguna. Duit savings yang dah allocate setiap bulan tu buat belian melalui kaedah akaun emas gap di Public Gold. Sangat-sangat simple sebab boleh buat belian dan pengumpulan emas serendah RM100. Dah cukup 5 gram atau 10 gram, keluarkan gold bar kepingan 5 gram atau 10 gram ni dan simpan sendiri. Sebab apa kita keluarkan emas ni? Supaya kita ada motivation. Kita nampak emas fizikal ni hasil titik peluh simpanan kita tu. So cuba dulu simpan 1 gram secara konsisten. Dah simpan, mesti ketagih nak simpan lagi dan lagi. Belum cuba, belum tahu tau. Start ambil tindakan dan langkah untuk menyimpan sekarang. Kat mana nak start, macam mana nak start, sangat-sangat simple. Klik sahaja link dekat profil saya. Dekat situ dah ada guide yang lengkap. Boleh mendaftar dan terus mulakan simpanan emas. Dan jangan bertangguh lagi. Okey?